Buat amal banyak bulan Ramadan, niat pula molek dan puasa bulan Ramadan, niat molek lah qiyamul lail di bulan Ramadan, insya-Allah orang ni akan jadi ahli syurga. Dosa tak ada sikit pun. Pahala dia banyak, dosa tak ada. Pahala masuk, Tuhan waktu beri dosa, pom. Masuk pahala, pom. Masuk pahala, pom. 2 kali sehari semalam. 2 kali sehari semalam Tuhan aku dosa itu. Pada tinggal mana lagi? Sinilah Ramadan mari sebulan kita hargailah Ramadan. Kita belialah Ramadan. Kita tolaklah Ramadan jadi comel. Semua buat kita nak jumpa di syurga pula. Kata Habib ni, amba sudah ada jalan. Amba sudah ada jalan kalau tak ada Ramadan. Kerana apa? Tuhan janji dah di akhirat esok kena timai amalan. Tuhan kata wal waznu yauma idzinil haqq. Timenge kita di akhirat esok itu sebenar. Itu sebenar heading. Kita nak timai di akhirat esok. Yaumul mizan, yaumul hisab. Nak timai. Pakai timai apa? Pahala itu ada. Faman thaqulat mawazinu. Siapa dia timai berat balik pahala. Faulaika humul muflihun. Orang ni tergulung daripada gulungnya orang yang berjaya. Bila imam berat pahala orang ni jaya, Tuhan kata. Tu Quran Tuhan kata. Apa jaya? Syurga dah Tuhan balas. Ada. Ada orang apa ni hak ini? Ada. Orang ni Tuhan kata, faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Orang ni balik pahala gi berat balik dosa. Orang ni tergulung daripada gulungnya orang yang rugi. Khasirun mana rugi? Apa rugi? Umur tu hewi 50 dia masuk neraka. Tapi dia ni tu hewi 50 juga. Umur serupa dengan dia tapi masuk syurga. Hani orang rugi. Orang tak padu dengan agama. Orang tak ambil perhati dengan agama. Orang tak ada buat kerja kerana agama. Maka 60 tahun sia-sia yang ini. Hari tu hari yang siap-siap dah macam dan kita ada bulan Ramadan lagu ni insya-Allah. Tak ada payah kali malam Lailatul Qadar. Tak ada payah kali nak hidup pun kita. Sekadar kita bangun tiap-tiap malam pukul 3 kita sembahyang 10 rakaat. Kalau boleh banyak kau boleh lagi. Kita apa kita boleh 12 apa alhamdulillah. Bapa kita boleh 14 nak apa dapat pukul 4 alhamdulillah. Ni amal royak sekurang-kurang 10 rakaat. Sebelum kita nak pergi makan sahur pukul 4. Bawa pukul 4 makan sahur. Pukul 5 kita bayar subuh dah. Bawa sampai subuh, Allahu Akbar, semaya sunat subuh dah. Sunat subuh jangan kah. Jangan tinggal subuh. Nabi kata sunat subuh 2 rakaat. Lebih daripada dunia dan isi-isi lagi besar lagi. Pahala tu hari kita. Pahala sunat subuh 2 rakaat yang macam Fatihah 2 kali je. Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dunia suti Nabi kata besar pahala semaya subuh lagi. Sunat subuh. Hanya ya ada. Bawa kita bangun dah ya. Ku mana nak pergi sejik kena. Kau mana ni masa itu semaya sunat subuh tu. Lepas tu semaya kau maya dengan bini-bini dengan anak-anak. Tahu mau kita. Jumaat tahu mau kita. Kata ni pergi sejik ke. Lepas tu ke mana kamu? Tahu astagfirullahaladzim doa-doa. Kena aku ngantuk aja. Tidur dah. Sudahlah parak kita. Parak kita sudah dah. Mana tak ada kapur dah. Ada alhamdulillah. Bangun hari pula pukul 8 ngatik dan ngatik ko zikir ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.